Cerita tu aku mulakanlah untuk bukan mengaibkan, cuma memberikan sedikit sebanyak tentang pelajaran dan lebih kepada untuk cerita luangan masa aku untuk hari itu, because lots of my work have done. Aku kat me time first. Me time aku pun bekerja. I open this camera and then I do the fucking work. That's all. Tapi cerita yang aku bawakan tu tadi, kita orang, aku mohon maaf lah untuk sedikit sebanyak aku nak nyebut namanya siapa. Okay. Cuma sifat itu memang ada. Okay. But anyways, kita teruskan cerita. There's a girls. Aku tahu dah ia tu dah lama memang show interest dengan aku. Cuma aku layan indah nak indah aja. Ia tu dah show interest daripada almost this 1 year lah. Almost this year. And then aku buat indah nak indah. Aku layan, layan. Au? Yes? What? Layan hanya sekadar kawan je. I'm friendzone her. Uniknya tadi cerita tu tadi adalah, yes, normal kan? Perempuan show interest dengan lelaki, and then aku menjadi aku. Aku layan macam adik-beradik, macam mak, macam saudara-saudara perempuan aku, and kawan-kawan perempuan aku yang lain. Nak lebih, nak kurang. Cukup aku menjaga batas perempuan. Because I respect girl. Okay. But one fine moment, cerita tu aku buka kamera tu, there's a reason. Boleh dijadikan sebagai cerita luangan masa kita, cerita untuk sekadar hiburan, ataupun boleh dijadikan sebagai pengalaman yang unik. Kau boleh dengarkan podcast kecil dalam tu aja. Okay. Kita start dengan cerita kita. Benda tu ia terjadikan dalam beberapa bulan yang lalu. Almost 1 year dalam tahun tu tadi. And then latar belakang seorang perempuan tu tadi adalah ia lesbian. Kau faham tak lesbian tu apa? Lesbian tu di mana perempuan tu suka dengan perempuan. Okay? Perempuan suka dengan perempuan. Aku nak nemu pengalaman ataupun apa yang membuatkan dia sampai di titik yang macamnya. And then uniknya tadi adalah, kau tahu tak siapa Harrison? Let me introducing myself first. I am Harrison. I am the king of the land and every single fish in the sea. Whatever came from my mouth is a gospel. Aku adalah penyembuh bagi wanita. Yang tadinya perempuan tu adalah seorang lesbian. Perempuan suka dengan perempuan. Tiba-tiba aku datang and then menjadi penyembuh bagi perempuan tu. Perempuan tu tiba-tiba minat dengan aku. Ya minat. So, I guess aku adalah penyembuh bagi wanita. Even broken hearts. Okay. Aku adalah penyembuh bagi wanita. Wanita lesbian, aku tukarkan menjadi straight. Sembuh dah. Yang minat bukan dengan perempuan lagi. Yang minat dengan lelaki. Okay. Tolak lagi. Tolak tepi. Ceritanya tolak tepi dulu. Kau tahu tak siapa Harrison? Ingat kata-kata aku tu. I am Harrison. I am the king of the land and every single fish in the sea. Whatever came from my mouth is a gospel. Apa yang keluar daripada mulut aku adalah sebuah penyembuhan. Satu ubat kepada wanita. Bayangkan, nanti aku nak menjadi maskulin macam aku. Aku faham dia jatuh cinta tu untuk apa. Aku faham. Aku sedar dengan kemampuan aku, yang di mana aku adalah sebagai penyembuh bagi wanita. Sebagai penyembuh bagi wanita. Yang tadi perempuan tu adalah seorang lesbian, which is perempuan, suka dengan perempuan. Ndak macamnya pun dek memang dikategorikan sebagai bendanya. Okay. There's nothing shame about it. Okay. Nya fetish dek bah. Who cares? Humans. That creature, tapi uniknya tadi adalah aku sebut unik aja lah. Okay.
Aku nak nemu pengalamannya sampai ia menjadi seorang lesbian kah. Whatever the single thing that happened in your life, I didn't give a shit, even inch of my shits. Nak kisah sikit pun. Deka explain yang panjang lebar, sedepak. Untuk nak kisah. Oh, lelaki tu kalak mengecewakan aku. Ia adalah seorang macam tu, yang macam tu, yang macam tu. And then aku decide untuk menjadi seorang yang lesbian. Faham tak? Aku faham dengan kemampuan aku. Aku adalah seorang penyembuh bagi wanita. Yang tadi perempuan tu adalah seorang yang lesbian. Sampai je aku menjadi seseorang yang dekat dengannya. Ia tiba-tiba sembuh. Sembuh daripada penyakit lesbiannya tadi. How do you that, Harrison? Keni dengan agaknya. Simple, kata aku. Aku menasihati para lelaki di luar sana. Untuk dia menjadi seorang lelaki. Untuk dia menjadi seorang lelaki. Cukup sifat menjadi seorang lelaki. First thing first. Repair kau punya profile picture yang nampak feminin. Simple kan? Daripada profile picture, orang tahu kau siapa. Daripada profile picture, orang tahu kau siapa. Even lelaki yang macam, okay, biarkan aku menunjukkan satu contoh dalam video tu tadi. Ting! You much more macam perempuan. Kau perempuan. Tapi padahal kau dikodratkan sebagai lelaki. You are man. Show you are what you are capable of. Tunjukkan kau sebagai what you are capable of. Faham tak? You are a man. Tunjukkan lelaki. Tunjukkan sisi lelaki kau. Okay? You have to be strong, you have to be smart, you have to be in a charismatic, you have to be smart. Okay? Semuanya menjadi cukup sifat sebagai seorang lelaki. Biarkan aku cerita lagi. How you can be a one of them. Every single I met some girls, entahnya kerja, entahnya kawan, entahnya sebagai kenalan, entahnya banyak gila. Okay? Kau faham cara aku bekerja begini? I met a lot of people. Okay? Dan semuanya, sidak ya, aku bukan jual mahal. Aku sedar value aku apa. Aku sedar tugas aku dihantar ke dalam dunia tu apa. Aku sedar apapun, every single thing that Tuhan kurniakan sebagai Harrison Eric, aku tahu tugasku apa. Bahkan penyembuh bagi wanita. Sedarkan kalimat tu tadi. I am Harrison. I am the king of the land and every single fish in the sea. Whatever came from my mouth is a gospel. Bahkan aku menjadi penyembuh bagi wanita yang lesbian. Daripada yang lesbian, which is sakit lah tadi. Mental ya sakit kali. Sebab dengan segala apa jua jenis pengalaman yang pernah ia lalui, tiba-tiba medak je Harrison, sifat alami perempuannya muncul. Wala. Bapak nak best jadi lelaki sebenarnya. Enjoy yourself. Enjoy yourself. Enjoy cara kau sendiri. Enjoy hidup kau. Selagi boleh enjoy, kau enjoy. Kau jangan gila nak menambahkan komitmen baru di dalam kehidupan kau. Cukup segala kesakitan kau, cukup segala penyakit kau, cukup segala kesusahan dan masalah yang kau hadapi, kau jangan tambahkan lagi. That's the reason is. Reason yang paling utama sekali why I'm not interesting with any woman in my life. Every single them. Every single one of them. So,
Minat? Okay, goodbye. Bahkan antek dia jual mahal sekalipun, aku lebih berlipat ganda lagi mahal aku. Price apa? Price enter dek dalam apa? 300 setengah ke. Cih. Engku 350,000 boleh. 35,000 minimum kali. Minimum. Tujuan aku ngegagal videonya tadi bukan untuk mengaibkan, tetapi menjadi pelajaran yang penting. Okay? Bahkan menjadi cerita santai dan unik untuk sesi kali itu aja. Which is benda tu akan aku upload dalam YouTube official aku, which is Erickson Talk. Lesson number 1 adalah lelaki maskulin dapat menyembuhkan wanita yang lesbian. Sampai jumpa kita di next video.